Tanggal 12 Oktober 1988, lahirnya seorang insan berbakat besar bernama Rutra Ganesh, anak lelaki Rangasparan yang menjadi kebanggaan keluarga buat pasangan Rangasparan dan Pusparani. Nama saya Rutra Ganesh, anak lelaki Rangasparan. Saya adik-beradik 5 orang. Saya sekolah rendah, sekolah Jalan Pasar, sekolah menengah, sekolah menengah Cochrane. Saya belajar setakat sampai Form 5 sebelum masuk ABM. Ikon Tibet Pembinaan CIDB lebih senang dengan panggilan Rutra menyemai kasih bersama Ratna Devi pada Mei 2018 dan dikurniakan 2 cahaya mata sepanjang perkahwinan yang dibina. Anak jati Kuala Lumpur ini mempunyai minat yang mendalam berkaitan kemahiran pembinaan. Berbekalkan pengalaman dalam beberapa bidang lain seperti perpaipan yang diceburinya selepas tamat Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Rutra mempunyai kelebihan dalam asas kepelbagaian industri. Hasrat dan cita-cita tidak akan mampu tercapai jika bukan dengan kesungguhan. And then orang semua bagi tahu dekat ABM ni ada buat sertifikat. So kalau dapat sertifikat tu, value lah sertifikat tu. Rutra kemudian mempunyai iltizam dan berhasrat untuk mengembangkan lagi bakat beliau dan ingin diiktiraf dengan menyambung pelajaran melalui program belia dalam bidang pembinaan yang ditawarkan oleh Akademi Binaan Malaysia ABM. Yang sertifikat tu, lepas sertifikat ada tu, baru saya boleh dapat kerja lah macam-macam. Sebelum tu memang gaji tak naik langsung lah. Gaji saya masa tu memang 1,000 lebih. Lepas tu saya dapat cert ni boleh naik sampai 2,000 lebih. Lepas tu saya buat yang sijil A1 tu, saya boleh dapat dalam 3,000 lebih gaji saya. Saya jadi seorang site supervisor. Rutra mengakui dengan menyambung pelajaran di ABM mampu menaik taraf bukan sahaja taraf kemahiran, malah pendapatan. Modul latihan yang sejajar dengan permintaan industri juga disokong dengan kemudahan yang disediakan di ABM amat membantu beliau memastikan proses pelajaran dapat disempurnakan dengan baik. Kini anak ketiga dari 5 beradik ini merupakan pengarah syarikat Rutra Trading. Sekarang saya ada plumbing, saya ada buat renovation, ubah suai rumah, lepas tu ada satu car wash. Rutra Trading telah ditubuhkan pada tahun 2012, merupakan perniagaan pertama bidang pembinaan yang diusahakannya dan mempunyai 14 pekerja di bawah Rutra Trading. Tambahnya lagi, ada juga di antara pekerja di syarikat beliau merupakan pelajar lepasan ABM. Ini menunjukkan Rutra bukan sahaja berjaya membuka perniagaan sendiri, malah turut mencipta peluang kerjaya khususnya dalam bidang pembinaan. Rutra juga tidak mensia-siakan ilmu keusahawanan serta peluang yang ada dengan turut menceburkan diri dalam bidang perniagaan lain, iaitu perkhidmatan mencuci kereta. Perkhidmatan mencuci kereta yang diberi nama Rutra Car Wash 1 Malaysia kini dibuka dan menjadi branch pertama yang terletak di Kuala Lumpur. Penerima anugerah ikon Tibet Pembinaan adalah saudara Rutra Ganesh, anak lelaki Rangasparan. Pengiktirafan sebagai ikon Tibet ABM menaikkan lagi semangat beliau untuk terus maju dan menjadi inspirasi kepada golongan muda. Apabila ditanya berkaitan visi dan misi yang dipegang teguh sehingga kini, beliau mengimpikan untuk menjadikan Malaysia bandaraya berteknologi menjelang 2030. Bersempena dengan Majlis Graduasi ABM Wilayah Tengah, Rutra berkongsi kejayaan dan pengiktirafan ini agar ianya menjadi pembakar semangat buat para pelajar ABM yang lain. Rutra turut berharap agar beliau bukan sahaja dapat mencipta peluang, malah dapat melahirkan lebih ramai pekerja mahir dalam bidang pembinaan yang berpengalaman. ABM adalah pusat penilaian dan latihan di bawah kendalian CIDB Malaysia yang memberi peluang kepada golongan belia dan personel binaan bagi mendalami kemahiran dalam industri binaan. Sehingga kini, Akademi Binaan Malaysia telah melahirkan 405,833 pekerja mahir binaan di seluruh negara. Saya mengajak rakan-rakan untuk menyertai kursus kemahiran di Akademi Binaan Malaysia dalam industri pembinaan. Terima kasih kepada Akademi Binaan Malaysia dan CIDB memberi anugerah ikon Tibet kepada saya. Peluang kerjaya dalam bidang pembinaan yang disediakan oleh pihak CIDB Malaysia serta modul latihan dari ABM yang diiktiraf antarabangsa diharapkan mampu melahirkan generasi pekerja mahir berdaya saing.